Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan Darvi? Itu soalan yang bagus. Saya akan terangkan. Sempena Minggu Anti Dadah, Cikgu akan terangkan apa itu Darvi. Semua dah bersedia? Darvi ini sejenis dadah baru ke Cikgu? D ialah singkatan kepada dadah. A ialah singkatan kepada alkohol. R pula adalah singkatan kepada rokok. V adalah singkatan kepada vape. E membawa maksud kepada inhalan. Dan akhir sekali, H membawa maksud kepada penyakit HIV dan AIDS. Jauhi Darvi untuk masa depan